Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama kembali bertemu meneruskan tadabbur Al-Quran, menyambung surah. Hari ini kita masuk surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas berbeza sikit daripada penamaan surah-surah yang lain. Jadi penamaan surah Al-Ikhlas ni dari sudut maknawi dia, bukan lafaz surah. Macam surah-surah lain ni dinamakan sebab ada lafaz. Contohnya surah Al-Falaq sebab ada lafaz Al-Falaq dalam surah, dalam ayat. Macam surah An-Nas sebab ada lafaz Qul a'udzu birabbin nas. Surah Yasin sebab ada lafaz Yasin, kan? Namun surah Al-Ikhlas ni tak ada pun lafaz ikhlas pun dalam surah tu. Jadi dia dinamakan sempena makna dia pula beza. Jadi cara penamaan surah ni sebab itulah, secara lafaz kerana ada lafaz tertentu dalam ayat surah tu, ataupun secara makna mendalam surah tersebut. Jadi kalimah Al-Ikhlas tu dari perkataan apa? Khalasa tu maknanya murni, bersih, suci dari sebarang campuran dengan mana-mana unsur yang lain. Itulah secara asasinya makna dia. Dia tersendiri. Sebab itu perkataan khalasa ni, khalasa, kalau kita tengok menerusi surah 16 ayat 66, satu surah ni secara luah bahasa dia selalunya didefinisikan dalam mana-mana kamus pun menggunakan ayat ni. Cuba tengok surah 16 An-Nahl ke surat 274. Tengok ayat yang ke 66. Ke surat 274 jumpa tak? Ayat 66. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin.
Di Nabi Allah kata wa innalakum fil an'ami la ibrah, dan sesungguhnya untuk kamu pada haiwan ternakan itu benar-benar terdapat ibrah. Ibrah ni maknanya apa? Pengajaran, satu benda yang kita boleh ambil jadi sebagai ilmu, ibrah, ataupun kita panggil ibarat, ataupun ibarat tu contoh-contoh maksudnya juga, iaitu nusqikum mimma fi butunih, kami berikan kamu, berikan minuman kepada kamu, iaitu daripada apa yang keluar dari perutnya, dan di antara farthin apa? Najis dia, dan di antara salur darah. Labanan khalisan, iaitu susu yang murni, bersih. Dia lalu daripada salur mana? Najis dan salur darah. Dua-dua yang sifat ni memang boleh mencemarkan sesuatu lah. Kalau najis tu dia habis kotor, hitam dengan baunya. Kalau yang satu lagi darah pula dengan hamis darahnya. Tapi tiba-tiba di antara dua saluran tu ada keluar apa? Yang putih bersih, yang sa'ighal lisyaribin, kan? Yang mudah untuk diminum oleh manusia. Tu minum panas-panas gitu je, kan? Bagi, jadi ni apa dia? Ni maksudnya suci tu, murni tu. Walaupun kekotoran macam mana pun dia tak campur apa-apa dia. Dia tersendiri. Itu maksud ikhlas. Itu maknanya khalasah tu. Jadi orang yang yang memurnikan sesuatu yang suci murni ni dipanggil juga khalasah ni adalah sofi. Sofi tu suci, kan? Jadi pemurnian ni maksudnya. Pemurnian, bersih maknanya dari sesuatu. Jadi orang yang buat ini nama dia khalis. Dia khalisun. Khalis ni orang yang berusaha memurnikan. Jadi ini pemurnian apa ni? Dalam hal ni surah Al-Ikhlas ni nama dia pemurnian dari sudut apa? Akidah lah. Pemurnian akidah. Sebab tu nama dia surah Al-Ikhlas, sebab dalam itu ada kata-kata untuk memurnikan akidah. 4 ayat itu saja, kan? Jadi ini surah yang sangat agung. Sebab itu dalam hadis yang sahih, kan, bila kita baca surah Al-Ikhlas ni dengan penuh penghayatan, sama macam berapa kali? 1/3 Quran. Hebatnya surah ni. Kenapa? Ia adalah satu bentuk isu penting yang diutarakan oleh Al-Quran sendiri. Antara isu paling besar dalam Quran ialah tentang ni lah, 1/3 bahagian Al-Quran saja cerita tentang pemurnian akidah. Tentang akidah. Baik. Jadi surah ni juga ada dia punya asbabun nuzul dia. Okey. Kita tengok asbabun nuzul surah ni. Saya bagi sedikit hadis ringkas lah. Jadi surah Al-Ikhlas ni menurut ahli tafsir Qatadah Muqatil Ad-Dahhak ni, dalam riwayat ni daripada riwayat Imam Ahmad dan juga Sahih At-Tirmizi, Al-Hakim juga meriwayatkan suatu hari Nabi didatangi oleh Yahudi. Yahudi kata apa? Jadi dia jumpa Nabi, dia kata sif lana rabbak. Jadi dia minta Nabi untuk ni, sif lana rabbaka. Apa maksud dia? Sifatkan untuk kami Tuhan engkau. Fa inna Allah anzala na'atahu
fit Taurah, sesungguhnya Allah ada beritahu tentang Taurat. Jadi dia nak uji Nabi ni. Mereka ni Yahudi kan, ada kitab. Lalu dia kata, fa akhbirna min ayyi syai'in huwa, khabarkan kami dari material ataupun sumber apakah ia, wa min ayyi jinsin huwa, dari jenis apakah ia, sama ada min zahabin huwa au nuhasin au fiddah, sama ada dia daripada emas ke, daripada tembaga ke, daripada perak ke. Wa hal ya'kulu washrab, dan adakah dia makan atau dia minum. Wa mimman warisa dunya, dan daripada dunia adakah dia mewarisi bahagian dunia. Wa man yuwarrisuha. Fa anzalallahu ta'ala hazihi surah wa hiya nisbatullahi khassah. Lalu Allah pun turunkan surah ni. Ya. Pertanyaan dia ni lebih. Lepas tu macam-macam lah. Jadi mereka ni nak uji Nabi sebenarnya. Kalau Nabi jawab ikut juga, dia tahu dah ini bohong. Ini Yahudi nak uji Nabi, kan? Jadi ini antaranya. Dan ada juga riwayat lain. Sif lana rabbak ni. Orang masyrikin tanya Nabi, kami ada ni Tuhan kami sekian-sekian, ini bahala sekian-sekian. Orang Majusi ada iaitu api dan sebagainya. Orang Nasrani ada Tuhan dia siapa? Isa. Orang Yahudi pun ada Tuhan dia siapa? Tuhan dia Nasrani, Yahudi. Cuba buka surah 9. Surah 9 ayat 31. 30 maksudnya. 30. Surah 9 ayat muka surat apa? 191. 191. Ayat 30. Jadi ahli kitab dulu dah jadi musyrik sebahagian, kan? Ahli kitab. Ahli kitab telah pun syirik. Kalau Yahudi dia punya ni Uzair. Kalau Nasrani dia punya Isa. Kalau Majusi apa dia? Dia punya ni api. Kalau Quraisy, musyrikin ni Quraisy, apa dia? Berhala dia tu, batu. Jadi mereka ni bila kata ilah, ni semua ni dianggap sebagai apa? Disebut ilah dia. Alihah dia panggil. Alihah. Jadi bila Nabi ni datang bawa Quran ni, mereka pun rasa tercabar juga. Jadi dia pun kata kepada Nabi, sif lana rabbak. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tengok dalam tu, dalam ayat 30. Kita baca ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl
qatalahumullah anna yufakun. Dan telah berkatalah oleh Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Dan berkata pula Nasrani, Al-Masih itu juga pula anak Allah. Demikian itu adalah ucapan yang hanya diucap oleh mulut-mulut mereka tanpa ada hujah yang benar pun. Jadi mereka meniru-niru ucapan orang-orang yang syirik, yang kafir sebelum mereka lagi. Benda yang berulang, yang sama je. Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka boleh disesatkan, dipalingkan daripada kebenaran, sedangkan mereka ni sendiri ada Nabi itu suruh ikut mereka, mereka sembah Nabi mereka pula. Jadi ini satu bentuk perubahan yang berlaku, kerosakan agama yang berlaku. Sedangkan mereka ni dapat wahyu ni, para Nabi bawa wahyu, tapi mereka telah pun terseleweng daripada wahyu mereka sendiri. Dan ini juga digambarkan dalam surah 5. Cuba tengok surah 5 ayat 72. Surah Al-Ma'idah. Lima ayat 72. Ini dua ni, ahli kitab ni. Kitab yang musyrik. Ini bukan ahli kitab kan ni. Majusi ni pula lain dia tak ada kitab ni. Okey. Surah apa ni? 5. Mula tadi surah apa? Saya bagi tu surah apa ni? 9 kan? Ayat 30. Tengok 5 ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Oh, tak jumpa ke? 120. Jumpa tak? So ni kita tahu kan, mazhab akidah sesat Nasrani macam jenis dia. Ada beberapa dia punya apa orang kata, kekeliruan dia yang berbeza-beza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah, dia adalah Isa putera Maryam. Siapa ni? Orang Nasrani. Yang bukan lagi termasuk dalam agama samawi, agama yang terima, tak ada dah. Allah kata terus hukum mereka ni kafir dah. Wa qala al-masih, ya, sedangkan nabi mereka sendiri iaitu Isa al-Masih ni berkata, wahai Bani Israel, sembahlah kamu, abdikanlah diri kamu kepada Allah. Dia Tuhan aku dan dia juga Tuhan kamu. Yang kamu pergi sembah aku, kenapa? Ni nabi mereka sendiri kata, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka benar-benar haramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Maknanya dia takkan dapat masuk syurga, haram untuk dia. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya hanyalah
neraka saja, tak ada tempat lain dia akan pergi. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada pun bagi orang-orang yang zalim, iaitu syirik ni, sebarang penolong walau apa pun. Hujah-hujah mereka ada walau apa pun uzur yang mereka minta. Tu Allah kata ketetapan Allah dalam ayat ni. Ini yang pertama dia kata Pak Isa tu Allah sendiri ya. Yang kedua ayat 33, cuba tengok susunnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Jadi benar-benar telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu salisu salasah, salah satu daripada tiga. Jadi tengok beza ni. Ni je Nasrani ni satu apa dia kata? Isa, dia kata Isa anak Allah. Yang kedua tadi dia kata apa? Isa adalah Allah, dia kata. Yang ketiga dia kata apa? Allah ni apa dia? Salah satu dari tiga. Tiga ni sekarang yang mana yang paling popular dipegang? Nombor 2 dia. Ni dia macam tak bilik langsung dah. Jadi dia dah pun buat benda ni. Yang paling popular sebenarnya masa zaman diangkat oleh raja mereka sebenarnya. Jadi mereka ni masa tu berpecah-pecah. Dia seorang pemimpin Rom dulu, siapa nama dia, Kristian. Ni zaman tu lah apa kita panggil sekarang ni? Apa zaman tu yang dekat Spain apa nama tempat tu? Alahai, apa nama? Yang berlaku. Jadi dia panggil semua dia punya mazhab padri dia tu, nak pilih mana satu ni yang paling ni. Jadi akhirnya dia gagaskan yang mana? Yang ni. Jadi sebab tu yang ni paling popular sekarang. Sekarang kalau semua Kristian semua dia kata Trinity kan. Itu yang paling popular sebab apa? Sebab masa tu dia punya pemerintah tu memilih daripada pandangan mana? Dia ambil yang ni lah yang paling. Faham? Sebab tu lah hari ni kalau kita tengok mana-mana Kristian, kebanyakannya yang paling dia akan angkat yang mana? Yang ni. Tapi tak betul pun tiga-tiga pun. Tiga-tiga tak betul. Dia pilih yang paling okey, dia setuju yang ni. Jadi kita ambil yang ni sebagai kita punya apa? Pegangan utama dalam mazhab ni. Nampak tak? Jadi tapi semuanya lah apa? Semuanya kafir, tak satu pun betul sebenarnya. Agama yang telah rosak lah. Ni keadaan. Jadi mereka ni termasuk apa? Dah jadi orang ahli kita yang syirikkan Allah lah. Baik. Okey. So daripada sini kita tahu inilah. Kita tengok bila akidah ni tak dijaga, walaupun dia ada wahyu, ada Nabi, betul tak? Tapi akhirnya mereka rosak dah. Tak berlaku ni. Satu kita akhirnya Allah turunkan satu nikmat untuk kita. Surah ni lah. Surah Al-Ikhlas ni dengan pendek ringkas, tapi ini akidah yang kita kena pegang betul-betul dengan surah ni. Maka beza pula dengan ni, dua ni. Yang ni disebut, yang ni jadi ni agama ni nama dia Samawi. Ni agama dipanggil Samawi. Samawi ni sebab apa? Sebab kurang-kurang dia dapat fahaman dari langit. Dia ada asas wahyu, cuma wahyu tu dah terseleweng. Berbeza dengan agama dua ni. Ini nama dia agama, ini agama
ardi. Agama ardi ni ialah memang fahaman agama yang dibina dengan apa? Dengan hanyalah berpaksikan apa yang dia nampak kat muka bumi tanpa wahyu, tak ada. Ini ikut hawa nafsu lah. Sebab tu mereka sembah pokok lah, apa saja kan. Nampak matahari, matahari lah. Nampak pokok lah. Nampak batu, nampak itu semualah dia sembah. Ni Majusi kan, dia agungkan api, dia agungkan gelap dan cerah. Quraisy ni dia agungkan apa? Dia punya berhala-berhala ni. Berhala-berhala ni antaranya apa dia? Dia punya contohnya ada 3 kan. Lat. Cuba tengok surah 53 An-Najm. 3 berhala besar mereka tu. Surah 53. Ayat yang 19. 53 ayat 19. Sampai ada 23. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Apa pandangan kamu tentang berhala mereka yang nama dia apa? Lat, Uzza dan Manat. Ni antara paling terkenal. Bila Allah ketengahkan nama ni. Sedangkan nama banyak lagi, ada lagi ratusan lagi nama yang lain. Kan? Dekat Kaabah tu dia 360 lah. 366, 65 berhala kan. Jadi 360 berhala tu. Jadi Al-Lat satu. Lagi Al-Uzza. Lagi Al-Manat. 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 Jadi ni semua 3 ni siapa ni? 3 ni. Jadi 3 ni bentuk dia dalam bentuk batu dan kayu lah. Manat ni satu bentuk kayu besar kan. Ni batu dan sebagainya. Tapi sebenarnya 3 ni siapa? Lat ni pengadun roti. Dia ni tukang buat roti dan dia sedekah roti tu dekat siapa? Kat orang haji. Dia baik, orang soleh. Okey. Dan dia buat roti kat mana? Dia buat roti kat atas dia punya, adalah batu lah, bongkah tu lah kan. Dia buat atas tu. Satu hari dia pun mati.
Dan dia mati, orang sayang kat dia sebab dia ni memang banyak dosa. Lepas tu kata Amru bin Luhai, tu Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni lah yang mula-mula bawa masuk berhala ke Mekah. Moyang Nabi dululah. Dan Nabi mimpi Amru bin Luhai ni hirit dia punya usus tu belit-belit dia dalam neraka. Sebab apa? Dia lah yang mula-mula rosakkan penduduk Mekah ni sampai mereka sembah berhala. Dia lah yang bawa idea ni. Dia pergi berniaga dekat Rom. Oh, dia tengok orang-orang tu ada kan batu semua kan, best pula ni kan. Kita punya Kaabah tu kosong je, tak ada apa kan, asyik tawaf je kan kosong. Jadi dia pun bawa balik. Dia bawa balik, dia pergi letak kat pintu Kaabah tu, kata ini lagi rasa best sikit. Dia tengok berhala Hubal dia bawa pertama kan. Jadi dia orang pun cantikkan berhala Hubal tu. Dia letak tangan Hubal tu, dia punya berhala dia, tangan belah kiri dia patah dah, hilang. Jadi dia orang pun letak, buat tangan baru dengan emas. Dia orang letak depan Kaabah tu. Dia orang mau masuk dalam pintu Kaabah tu juga. Itu pertama. Lepas tu akhirnya jadi apa? Idea dia tu diterima pula dah. Dalam masa yang sama, Kaabah tu masih lagi dipanggil Baitullah lagi dalam masa yang sama. Tapi sebahagian tu macam itulah dia jadi. Jadi dia jugalah ada penganut ni, ketika dia mati, dia kata apa? Tak, dia ni tak mati, dia masuk dalam batu tu. Itu kata-kata. Jadi sebab dia ni orang yang memang banyak dosa besar, dia cakap apa pun semua orang okey lah, ikut je. Sebab masa tu semua telah pun jauh daripada wahyu, tak ada dah. Jadi dia mau nampak, oh macam ni kot, macam ni kot, dia orang buat, dia ikut saja. Dan akhirnya itulah nama dia Lat tu. Dan mereka juga akhirnya berlaku perubahan. Akhirnya Lat ni, berhala ni semua dipanggil anak-anak perempuan Allah ni. Anak-anak perempuan Allah. Jadi itulah perubahan mereka ni, Quran ni. Itu nama dia berhala Jadi berhala ni sebenarnya ada apa kan ni? Dia bukannya sembah batu semata-mata, tak. Dalam batu tu dianggap ada satu roh mulia yang mereka nak dapat sesuatu. Faham? Cuba tengok surah tadi tu ayat tu tak habis kan. Jadi ini semua adalah mereka nama-namakan. Dalam ayat 23 Allah kata apa? In hiya illa asma'un samaitumuha. Ini semua ialah nama-nama yang mereka reka-reka saja. Kamu dan bapa kamu buat reka ni. Ma anzalallahu bihi min sultan. Sedangkan Allah tak turunkan apa-apa pun, surahan pun macam ni. Mereka hanya mengikuti sangkaan dan hawa nafsu mereka. Sesungguhnya Allah telah berikan mereka petunjuk menerusi kedatangan Nabi ini untuk betulkan fahaman mereka tu. Itulah tujuan Nabi datang. Untuk apa? Untuk buang semua yang mereka lakukan ni, kesalahan ni. Sebab itu dalam surah 39 tengok ayat yang ke-2 hingga 3 Hari ni kita bincang tentang maksud ikhlas, khalis dulu. Apa maksud pemunginian ni? Sampai sebab turun surah ni Kita tengok surah 39 sikit lagi. Ayat 1, ayat 2 hingga ayat 3. Bismillah. Muka surat 458 Jadi Allah kata apa? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang benar ni, yang termuat dalam dia akidah-akidah yang benar. Maka dengan berpandukan kitab inilah barulah Allah kata fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dalam keadaan bersih dari sebarang syirik dalam ketaatan kepada Allah ni. Kemudian Allah kata dalam ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang khalis. Apa ni? Khalis, yang murni. Hanya milik Allah agama yang murni. Wallazina takhazu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mereka ambil dari selain Allah itu sebagai apa? Pelindung-pelindung ataupun makhluk-makhluk dia lah ni semua. Ada yang ambil Nabi dia ni, semua ni
dia letakkan sekutu sama dengan Allah. Bahkan ada yang mendakwa dia sendiri Allah. Ni lagi teruk. 3 bentuk ni kan. Jadi makhluk yang mereka ambil selain daripada Allah sebagai pelindung mereka dengan alasan apa dia? Ma na'buduhum. Apa terjemah dia? Ma na'buduhum. Tidaklah kami menyembah mereka illa melainkan li yuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya mereka dapat mendekatkan kami kepada siapa? Kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah akan hukum mereka pada apa yang mereka perselisihkan itu, yang mereka lakukan tu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdosa lagi ingkar. Jadi ni ayat ni Allah sedang menempelak siapa? Orang musyrikin tu. Jadi mereka ni tadi pergi sembah berhala ni. Faham tak? Jadi Kaabah kat depan ni. Ni Kaabah kan? Ni Kaabah. Jadi sini ada Manat, semualah keliling ni. Jadi mereka kata apa? Kami tak sembah dia orang ni. Tapi mereka ni ada kat depan ni sebab ni terlalu tinggi untuk kami. Jadi kami tidaklah sembah mereka ni, melainkan kami buat ni semua untuk apa? Mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Faham? Jadi disekutukan pemilik Kaabah ni dengan berhala-berhala kecil ni. Lepas tu mereka ni kalau kita baca sirah, bila bab-bab yang kecil-kecil ni, dalam bab anak-anak apa ke, dia akan minta sini. Masing-masing ada khasiat berbeza-beza tau. Setiap bala ni dia ada dia punya ni dia. Dia bukannya pergi sini, yang tak. Okey, nak apa yang ni. Tapi kalau dalam bab yang besar, contoh macam Abraha datang, mereka minta bala tak? Tak, Abraha datang pula dia orang lari semua. Dia orang lari semua kan. Dia kata biarlah pemilik Kaabah ni dia ada kuasa sendiri, biar dia sendiri jaga. Betul tak? Dan Allah pun apa? Semua orang ni Abraha tu hancur semua, tapi bahala ni Kaabah ni tak dapat. Gajah tu datang kan. Kata ketika itu Datuk Nabi tu kan, dia beritahu sendiri dekat siapa? Raja tu, Abraha tu. Apa dia kata? Aku nak balik aku punya unta yang kamu ambil tu. Kaabah yang kamu nak pergi hancurkan tu, itu dia biar Tuhan dia jaga, biar dia pemilik dia jaga. Dia ada pemilik. Tapi aku pemilik unta. Aku nak unta aku balik. Kamu nak pergi buat apa kat rumah tu, silakan. Dia ada pemilik yang jaga dia. Mereka pun ambil barang-barang ni, mereka pun naik bukit. Dan saat tentera Abraha datang, mereka tengok dari atas, langit tu hitam. Sebab apa? Kawanan burung datang dan hancurkan tentera Abraha tu. Tengok, bila terlalu besar baru boleh kata pula. Tapi dalam hal kecil-kecil ni, tak boleh, kita kena ikut di sini baru boleh dekat dengan Allah. Ini dia punya masalah dia. Tu Allah kata dalam surah ni, Allah kata apa? Mereka ni biar Allah hukum dia. Jadi sekarang kerja Nabi nak buat apa? Nak runtuhkan perantara antara mereka ni dengan pemilik Kaabah ni, supaya tak ada lagi dah hilang dah bahala. Faham tak? Itulah, inilah mula murni tauhid kita, murni, tak ada perantaraan di antara itu. Boleh faham maksud ni? Itulah munculnya surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas ni ada 4 ayat tu, nanti kita akan bincang apa 4 ayat tu, berdasarkan kenapa surah ni nama dia Al-Ikhlas sekarang. Kita faham kan? Jadi ni dulu ada kitab, ada Nabi, tapi mereka dah tak ikhlas, tak murni dah dia punya akidah dia dah. Kan? Bahkan Nabi dia suruh ajak sembah Tuhan, dia pergi sembah Nabi dia. Faham? Yang ini pula hanya ikut sangkaan-sangkaan dia. Padahal asal dia dah okey dah, ada Kaabah depan. Dia pergi bawa pula bahala, letak pula sini, dia pergi sembah sini. Kononnya dengan alasan untuk dekat kat sini. Faham tak? Jadi macam tu, rosak juga. Boleh faham? Inilah datangnya surah Al-Ikhlas, nak bersihkan semua benda tu. Jadi ini secara luarannya. Dari sudut lain pula, khalis juga ialah ikhlas dalam hati kita. Kita buat semua ikhlas kerana Allah, itu syirik kecil. Yang ini syirik akbar. Yang kita bincang hari ini, pemurnian akidah yang pertama, iaitu bersih dari sebarang syirik akbar yang telah berlaku pada 4 golongan ni. 4 ni.
akidah musyrik mereka. Yang ini ada wahyu tapi musyrik. Yang ini pula hanya akal-akalan saja. Mereka anggap itu Tuhan, ini Tuhan, pun tak betul juga. Okey, insya-Allah nanti kita akan masuklah surah ni betul-betul. Dan inilah dia punya asbabun nuzul dia ni, sif lana rabbak. Jadi kerana mereka rasa, ini kami punya, yang kamu baru Tuhan kamu tu mana? Tunjuk sifat-sifat dia. Nabi pandai-pandai tak tunjuk? Tak ada. Nabi diam je masa dia tanya. Nabi tak jawab jawapan. Sampailah turun surah Al-Ikhlas, Nabi tu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi cukup 4 ayat ni bantah semua ni, wipe out semua ni, wipe out semua, habis. Tak ada dah. Dengan hanya 4 ayat je Nabi pangkah semua sekali. Itu hebatnya surah Al-Ikhlas. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan masuk terjemahan dia dan kupasan dia tentang apa makna-makna di dalam tu, insya-Allah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. Jadi kita tengok kesimpulannya pun, surah Al-Ikhlas ni tidaklah dinamakan sempurna lafaz dalam. Ada tak lafaz ikhlas dalam tu? Tak ada. Tapi dengan ni dia kemakna kenapa turun surah tu. Okey? Insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.